Alhamdulillah, saya baru dapat parcel yang sampai semalam. Jadi saya nak ajak tuan-puan untuk unboxing parcel dan tengok apa yang ada dalam ni. Okay, sebenarnya ini adalah emas 1 dinar yang saya keluarkan dari akaun emas. Hasil saya menabung sikit-sikit dalam akaun Gap. Sebenarnya ramai yang tak sedar, bila dia guna duit untuk beli emas, duit dia tak habis. Dan itu apa yang saya buat dari zaman student. Tukarkan sebahagian duit kita dalam bentuk emas, sebenarnya kita sedang buat simpanan. Kemudahan yang Publigo sediakan adalah melalui akaun Gap, Gold Accumulation Program. Kita boleh menabung gram emas sikit-sikit dan boleh withdraw emas fizikal bila cukup gram. Jadi antaranya yang saya keluarkan ni adalah tuan-puan keluarkan emas dari akaun Gap. Emas yang beratnya 22 gram ke bawah akan dipos ke rumah secara berinsurans. Kita akan dapat sekali album holder secara percuma. So kita tengok apa yang ada dalam ni. Okay, so ini adalah 1 dinar yang saya keluarkan dari akaun Gap. Jangan confuse, 1 dinar ni beratnya 4.5 gram. Tahun 2023, harga 1 dinar cumalah 1,300. Sekarang 1 dinar yang sama dah bernilai 2,600. Jadi tanpa sedar, dalam tangan kita, simpanan kita dah tak bocor. Malah nilainya meningkat secara purata 10% setahun. Bagi tuan-puan kat luar sana yang simpan duit tapi tak berjaya, belajar simpan emas dari sekarang. Kat Publigo, tuan-puan boleh bermula simpan emas minimal 100. Student, anak muda, suri rumah, penjawat awam, pekerja swasta, persara, semua boleh menabung emas dekat Publigo. Bukan hanya emas kita akan dapat, tapi ilmu dan bimbingan. Bagi yang ingin saya bantu untuk simpan emas, boleh rujuk pin video atau isi beg biru. Nak belajar lebih banyak ilmu emas dan kewangan, boleh follow Vihara rapat-rapat.